Lama tak jumpa Mak Long kan? So hari ni, jom kita buat roti puri cicah dengan kari sardin bersama dengan popiah carbonara. Jom! Mak Long suka guna roti puri daripada Tisha ni. Dia rangup dekat luar, lembut dekat dalam. Ada macam-macam lagi produk frozen daripada Tisha. Senang kan bila ada ready stock dekat rumah macam ni. Jom kita nak masak dia. Goreng dengan minyak yang panas dan banyak. Lepas tu siram-siram je. Balik sekali je, tunggu sekejap. Okey, dah siap dah kita punya roti puri. Next pula kita nak goreng popiah carbonara. Guna minyak yang sama je. Tak perlu nak membazir. Dan popiah ni kita tak perlu defrost pun. Jimat masa dan jimat tenaga. Dah siap dah popiah kita. Okey, nak buat kari sardin pula pun senang sangat. Guna sardin daripada Faiza ni je. Memang dah sedia untuk dimakan. Letak terung, tomato dengan daun kari. Yang ni semua optional lah. Ambil kari sardin daripada Faiza ni. Puas hati betul. Tengok satu tin ni banyak ikan sardin dia. Tambah air sikit. Tak payah nak tambah garam. Siap dah lah. Time ni bau kari tu terus naik satu rumah. Menu macam ni memang ngam sangat kalau kita nak makan satu family waktu cuti sekolah. Jimat pun ya, cepat pun ya, satu family makan pun berselera.